Ni dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita sambung baca kitab Matan Jauhul Tauhid dengan Syekh Ibrahim Al-Qani. Kita baca muka surat 8 kan. Kitab ni semua kita baca je ya. Abang nak mengajar tak pandai kita baca je. Tolong baca tulisan Jawi lama ni. Setidaknya kita boleh baca kitab Jawi lama. Awak faham tu nombor 2 pula lah Kalau dah nak baca tak boleh, faham kau jauh. Bedak kita boleh baca dulu sebab kita tahu asas kandungan yang ada dalam kitab kalangan ulama silam. Kata Syekh rahimahullah alaih, yang ni wajib atas segala orang yang balik lagi akil itu mengenal yang yakin barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan barang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan wajib pula atas orang itu mengenal yang yakin kepada barang yang wajib dan barang mustahil dan barang yang jaiz yang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana asasnya wajib orang yang akil balik ni dia tahulah bab sifat 20 dan sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul ni. Dan tersebut makna wajib dan mustahil dan jaiz yang bahasa akal itu, maka engkau dengarlah kata ini. Mana sebelum ni dah kita dah baca dah mana wajib, mana mustahil dan mana jaiz, kita dah baca. Syahadah makrifat kepada Allah Ta'ala itu hendaklah ada ia wujud 4 perkara. Makrifat kepada Allah Ta'ala tu perlu ada 4 perkara ya. Tu baru panggil makrifat. Pertama hendak yakin. Yang pertama makrifat kena yakin lah ya. Kalau tak yakin sok tak jadi. Ba'akidah ni dia kena yakin ya. Tak yakin tak jadi. Dia sok zon waham tak jadi. Kalau fiqh tak apa ya. Fiqh kalau sok tu boleh terima lagi ya. Tapi kalau berakidah tak besar, dia kena yakin 100%. Kedua, hendak dengan dalil yang yakin. Perlu ada dalil jugalah. Dan iaitu barunya alam ini. Dalil dia apa dia? Kalau kita pegang sedalil cukup dah sebenarnya. Atau dasar darurah. Baru alam ini tanda adanya Allah SWT. Cukuplah. Tak boleh nak cari dalil banyak pun tak apa dah. Apabila tengok alam ni baru, alam ni berubah, maka orang berakal yang akan yakin ada orang yang ada zat yang mencipta alam ni, merubah alam ni. Jadi alam ni berubah semua perubahan tu menandakan ada zat yang merubah alam tu. Siang keluar matahari, malam keluar bulan. Perubahan tu tak berlaku sendiri. Kalau berlaku sendiri, lama dah aksiden bulan dengan matahari. Kalau bulan buat emergency break, aksiden dengan matahari acur lebuh habis. Kalau tak ada zat yang mentadbir pergerakan alam ni, acur lebuh lama dah sebenarnya. Ingat molek, mesti ada zat yang mentadbir alam, yang mengawal perjalanan makhluk-makhluk sekitar ni semua. Kita tengok orang bawa kereta dah lah, banyak mana aksiden sehari tu, ada driver tu. Kalau tak ada driver bayar, banyak orang kereta aksiden. Kereta tu gok sendiri. Jadi yakinlah bahawa barunya alam ini tanda adanya Allah SWT. Yakin gitu. Cukup dah dengan dalil tu padang dah. Ketiga, hendak kekal. Mana yakin kita kekal di awal sampai ke matilah. Biar kekal yakin tadi, jangan berubah. Okey? Kita tak ambil yakin kita berubah. Tapi kita manusia sentiasa berubah. Dia akan berubah. Oleh kerana kita bimbang, kita takut berubah, kita berdoa pada Allah Ta'ala 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Pasal apa kita baca, kita takut kita salah jalan. Kita lepas barang je. Kita takut sekat jalan kita berubah. Keyakinan kita berubah, kita kekal. Ingat molek. Pertahankan akidah kita ni sampai kita mati.
Keempat, hendaklah ada permulaan makrifat itu. Permulaan makrifat itu kemudian daripada akil balik. Mana apabila dah akil balik, kita dah makrifat dah. Okey? Jangan sampai akil balik belum makrifat lagi. Jadi akil balik kena makrifat dah. Kalau kita belum makrifat lagi, tak silap apa, kita berdosa. Dah sampai akil balik dah sembahyang, makrifat tak ada, kita berdosa. Mana jangan tunggu tua lah kena arti makrifat tadi. Kemudian satu perkara apa nak pesan dah, makrifat kaedah ni, makrifat asas makrifat sebenarnya awaluddin makrifatullah tu. Awal agama kena Allah. Makrifat tahap ni kita nak. Kita tak pergi makrifat jauh-jauh, tak boleh. Pasal ini asas makrifat sebenarnya. Kalau kita pergi belajar makrifat cara melampaui, takut terlanjur kita. Jangan duk fikir makrifat kelas tinggi, orang duk bercakap makrifat, kadang-kadang setengah tu tak tahu benda pun. Cakap je makrifat. Cukuplah kalau kita tahu dapat makrifat kelas asas begini je, cukup dah. Jangan duk fikir nak pergi jauh sangat. Jadi takut apabila kita fikir terlalu jauh nak makrifat hakikat makrifat, takut jadi pemain iblis. Dia pemainkan oleh iblis. Apa takut? Pasal tak tahu fikir banyak benda gini. Asas ni cukup dah. Tapi ramai orang takwil benda ni. Makrifat sebenar bukan gini. Dok kita ambil ni sudahlah. Biarlah, supaya kita jangan jadi waswas. Takut timbul waswas. Kita dengan orang cakap nampak hebat, kita bagi waswas lalu. Jaga molek dah. Biar kita mana asas makrifat yang Islam ajar kita basic ginilah. Awal dia makrifatullah tu mana akil balik kena dah. Kalau nak kelas tinggi kau, takkan umur 15 tahun nak belajar kan? Makrifat kelas tinggi tu orang 15 tahun tak nak belajar. Okey dah, kena ingat molek dah. Mana kita ajar anak kelas ni je. Mana tahu sifat yang wajib bagi Allah Taala, sifat mustahil, sifat haruh bagi Allah Taala. Sifat wajib bagi Nabi, sifat haruh mustahil bagi Nabi, dan sifat mustahil bagi Nabi. Cukup kita tahu tu dah. Jangan nak fikir jauh sangat, jangan. Apa bimbang, takut kita keliru, kita mari was-was. Hendaklah ada permulaan makrifat itu kemudian daripada akil balik, dan tiada wajib makrifat kanak-kanak sebelum sampai balik. Mana kanak-kanak yang belum balik tak wajib makrifat, tapi kena belajar sebelum balik. Budak-budak kena belajar sebelum balik. Mana perlu balik dia dah kena Allah Ta'ala, kena sifat 20 yang 50 aqaidul iman tadi. Seperti kata Imam Abu Hasan, maka iaitu kau yang rojeh. Inilah pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Dan kata Imam Abu Mansur Maturidi, dan kanak-kanak sebelum sampai balik itu wajib makrifat akan Allah Ta'ala. Jikalau ada mempunyai akal ia, dan jikalau mati sebelum makrifat akan Allah Ta'ala, maka diseksa oleh Allah SWT dan neraka, dan demikian lagi. Mana dia beza ginilah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur ada perbezaan sikit sebanyak. Tapi yang pentingnya, setidak-tidaknya apabila dah akil balik, kita dah tahu makrifat tadi. Dah ada makrifat. Okey dah, tu asas dia.